Tilawah, Tafsir dan Hafazan Al-Quran, Institut Pendidikan Guru Malaysia, Peringkat Kebangsaan tahun 2026. Allahumma ya Allah, Tuhan yang Maha menerima taubat, ampunilah dosa-dosa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Majlis mengucapkan terima kasih. Hadirin sekalian, majlis diteruskan lagi dengan sebuah persembahan yang penuh dengan mesej dakwah dan penghayatan yang bakal mengalunkan irama nasyid sebagai santapan rohani buat kita semua. Nasyid dari hiburan tetapi merupakan medium penyampaian mesej yang syarat dengan nilai keimanan, keinsafan dan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Untuk itu, majlis diteruskan dengan persembahan nasyid oleh kumpulan Sautul Afzan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami amin tadhakuri jirani bibi salami مازاج دمعا جرى من مقلة بدمي يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang bergegaran. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab ya ulul ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran.
Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran, bless our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Disiplin dipatuhi, al-masyarakat tahannu, Al-Quran melahirkan perpaduan. An-nizamu yuda'u and dissolve any problem. The holy Al-Quran engenders unity. Kemerdekaan dan perpaduan, berjuang keadilan dan keamanan. Al-Huriyah, As-Sa'adah, mujahidun bil amali wal iman. Ilal amami narfa'u syiarul Islam, mujahidina mukhlisina fil aman. Always work hard, never give up. Al-Quran illuminates of our life. Gigi bekerja, terus berusaha. Al-Quran jadi penyuluh hidup kita. Kitab Al-Quran, kitab pemimpin ummah yang berkekalan. Al-Quran ya Al-Quran, kitab Al-Quran, kitab Yaqudul Ummah, kitabul abadi. Al-Quran ya Al-Quran, the holy Al-Quran, that's our community, will always remain Al-Quran, oh Al-Quran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada kumpulan Sautul Afzan atas persembahan yang begitu mengentuh jiwa dan penuh penghayatan. Hadirin yang dimuliakan, adat berbahasa menyampaikan pesan adat majlis